memang panas. Kau yang panas ke aku yang panas? Isu dengan rumah tangga dia. Itu pandangan saya lah. Kalau dia tak kisah, dia pun jenis kuat. Tauhid dia, pemahaman dia kuat, okey jalan. Kalau dia tak kuat, nak cakap apa? Jadi tak boleh. Kita perempuan tak boleh berlebih apa hidup. Tapi orang wanita, dia tak boleh keluar duit lebih daripada lelaki. Tapi bukan saya kata tak ada. Tapi kebanyakan wanita, lagi-lagi kalau dia gaduh, kalau dia yang banyak keluar duit, dia akan ungkit. Tapi bagi dia tak ada apa-apa, lelaki dah terasa hati. Ini yang kita tak nak. Melainkan lelaki dia malah, bagi saya boleh lah kau marah. Tapi kalau lelaki kau memang rajin, tapi rezeki dia dah usaha takat tu, kita kena tolak ansur lah. Tak boleh lah hentam dia, sebab rezeki datang kat kita pun mungkin daripada doa suami kita. Betul. Kita tak boleh riak lah apa yang kita ada. Faham tak? Setuju? Gitu. Setuju, saya setuju ya. Jangan lupa call, Jangan lupa call. Kesimpulannya, kalau boleh perempuan janganlah berlebih awak hidup. Sebab ramai kes sekarang ni cerai awal sebab apa berlebih awak hidup. Melainkan kalau lelaki tu macam puan cakap rajin. Jadi kalau dah malas, contoh sebelum kahwin, abang janji abang akan kerja ni, cari rezeki. Sekali kahwin, mana janji kau? Perempuan tu duk sara makan pepper hidung berlebih. Sebab ada di zaman sekarang macam tu, perempuan berlebih awak hidup. Okay, lagi satu bila cakap tu, okay, ni based on orang keliling apa semua ni, yang saya belajar, saya nampak semua lah. Lagi satu juga, okay, biawak hidup tu memang ada wujud. Okay. Dan dia ada kesalahan dari perempuan. Minta maaf perempuan Ni saya punya pandangan. Korang kalau ada pandangan korang tak apa, ni pandangan saya. Dari segi perempuan pula, apa yang salah? Dia kahwin lelaki tu? Bukan. Yang salah dia adalah